Ramai yang tengok benda ni terus cakap, ni tok converter kan? Salah besar weh. Nampak lilit tembaga ni? Ni motor elektrik hybrid, bukan barang gearbox biasa. Motor hybrid ni dia level lain. Dia menggunakan elektrik voltan tinggi. Kereta boleh jalan tanpa enjin. Tapi dengar betul-betul, motor hybrid ni kalau rosak, nak buka gearbox, poket boleh rabak. Sebab tu hybrid ni memang sedap pakai, tapi jangan main beli je. Benda ni nampak macam biasa je, tapi sebenarnya inilah jantung kereta hybrid. Lilit tembaga ni kita panggil motor hybrid. Dia duduk tengah-tengah antara enjin dengan gearbox. Bukan starter, bukan juga alternator. Selain daripada itu, motor hybrid ni juga yang kita gunakan sebagai starter untuk enjin. Sebab tu kereta hybrid ni kalau kita start, dia tak ada bunyi macam kereta biasa. Motor ni akan tukar tenaga daripada brake tu untuk jadikan elektrik, dan dia akan charge balik kita punya bateri. Hybrid ni memang sedap pakai, jimat lagi satu. Tapi kena tahu apa ada dalam dia, dan kena tahu juga kalau rosak, bengkel mana yang boleh repair. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah dengan kereta hybrid, tuan-tuan boleh datang ke Transmatic Automotive ni. Kita boleh tolong tengok-tengokkan, kita boleh tolong diagnose. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, boleh klik link di bio. Dan jangan lupa follow, like, komen dan share Mechanic Transmission. Jumpa lagi, bye-bye.